Assalamualaikum. Selalu aku buat video ride. Hari ni kita tukar topik. Kita layan hiking dekat Fraser Hill. Sejuk guys. Jom, let's go. Akak maraton. Lagi buat kat marathon. Alhamdulillah cuaca bercantik. Sedap pun ini kali macam ni. Oh, biasa dia ada grip. Everyone nak buat mana yang late. I'm sorry. Tak orang sebab dah bingung. So kini kena Bagi ucapan dulu sebelum kita mendaki. Luan. Luan, Luan tu the owner. Kita bawa ramai, ada lagi tak? Luan bagi ucapan sikit. Tak tahu nak cakap apa. Wait until we get back. Boleh. Boleh. Warm up dulu lah. Kita warm up dulu. Okay. Irman, bagi sepatah dua kata. Supaya tak bawa. Telefon Okay, kita start dengan our head. Okay. Warm up dulu. US 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kita tu yang masa kita buat boleh madi dengan dinding mini tahan ni kan. Tapi kita lambat tu because kita stop schedule stop banyak dan nak start balik lagi lambat. Sebab kita nak naikkan balik hari kita dah katalah dah 120. Lepas tu kita turun rest lama, dia turun ke 80. Nak naik balik ke 120 memang lambat. Kalau dia turun 120, dia turun ke 110, naik balik 120 cepat. Dia turun bawah 100, nak naik balik lambat. So bila lambat, that's why you need more oxygen to push yourself up. Okay, so jangan do not do unscheduled stop yang akan duduk rest lama sangat. Okay, ni dah. Ayo dulu. Oh, betul-betul membuang lah. Okay. Okay, we got like 4 minutes for 8 o'clock. We need to push off fast sebab weather. Luan, kita punya lunch pukul apa? I requested 12:30 but 12:30 to 1 lah should be okay. Okay, alright. So that's our cut off time. We must be back here by 12:30. Okay. Okay, so whatever it is, whatever it takes, 12:30 should be here. Okay. We can make it 1 if we can message her lah. Okay. Alright, siapa dengan partner mana? Depan sini please. Okay, we need some what do you call this? Clockwise lah, okay. And some of the kita tak boleh masuk big trail sebab mana kata tak boleh. So bila kita turun, I will go to the Balai Polis, we inform them kita akan just masuk trail kecil dan road je lah. Okay. So the bonus of today is that it's going to be 500 over elevation gain. Okay. So macam kita training kat dalam, macam kita di simulation dekat 500 over EG. Distance is 12k plus. Okay. 12k plus. So 70-30. 70 road, 30 trail. Okay. 70 road, 30 trails. Road dia kecil-kecil some of the area memang kena kereta tu kena share, kita kena tepi. So do not kalau tak ada kereta boleh lah kat tengah-tengah, tapi kalau you rasa bila ada kereta, I would suggest kita single file kat tepi lah. Okay. We try to go on walk against traffic. Okay. So kalau ada dua jalan, okay, always go against traffic. Okay. Always go against traffic. Jangan sama dengan traffic. So make sure the cars see that the camera are going up. Okay. So that's supposed important thing on safety. Second, as I always mention, get your body. Do not leave your body. Okay, do not leave your body. Once you come here, every checkpoint yang kita akan stop, I need to check your body. Body di mana? Okay, so make sure you have your body over there at our checkpoint. Kita akan ada several checkpoint, so kita regroup balik. So to keep in time, so we can push off as schedule. Okay.
Alright, so we leave the rest now. Briefing Ina Izzat. Okay, Izzat. Yes. Oh dah ni ke? Belum arrest? Si belum kan. Kita hari ni sebetulnya kita punya program tentatif adalah pagi, tapi sebabkan kita tak dapat untuk situ, so kita buat yang just to implement badan tu dengan baik lah. So dalam perjalanan ni kita sekarang team building kan. So I need you all to teamwork. Jangan ada yang berserongan, especially yang slow, yang show yang laju, support yang slow lah. So usually kita punya pace selalu kita set yang standard yang biasa punya kat depan. Kalau yang laju tu belakang dulu. Tapi kalau dia terlampau slow, dia take. Tapi tak boleh jauh. Okay, and then rehat tu biasa 5 minit cukup. Sebab kita sekarang bermain dengan skuter sejuk. So saya kat sini nak beritahu kita ada safety bermain dengan kesejukan. Kita ada 4 jenis yang serang kita mengelak daripada hypothermia. Jadi you all yang sekarang kita tengah sejuk, nanti tengah panas, siapa yang pakai jaket, besok kalau ada bubble tu buka. Cepat. Sebab apa, bila dah basah semua nanti sejuk, dah lambat. Okay, dah lambat. So nanti kalau hujan dia patah balik lah. So dia akan serang daripada kepala, jari-jari, jemari ni, telapak kaki, dan dia punya peha lah. So itu simptom dia. So kadang-kadang kita nampak orang semua tiba-tiba dia akan serang kat pusat dulu. Itu biasa kat itu lah. Okay. So kalau biasa yang pakai swat tu kena keep badan tu warm. Sebab dia akan serang. Windbreaker lah. Windbreaker macam you all pakai sekarang ni. Make sure simpan sini. Nanti bila perjalanan kalau kita nak speed, make sure nak ambil barang tu kan, minta kawan belakang ambil. Bila kita keluarkan bag, kita dah melambatkan masa. Jadi jarak tu makin jauh. So minta je kawan tu lah ambil kan. So bila ada pasal masuk. Sebab selalu jadi perjalanan dia akan jauh. Dia lebih kurang macam tu lah, dia akan jauh. Oh dah jauh dah. So kita kalau boleh kita nak team building ni support each other. Masing-masing dah belajar macam nak cut off time. Okay, jaga kawan-kawan masing-masing. Okay. So biasa kita bawa macam ni lah, tali, kita bawa pisau, toki-toki, and then cara pakai bag. Basic lah saya tunjuk sikit. Lepas tu nanti ada kelas lain tak apa. So ni just dia kipos saja, bawah saja tunjuk. And then kalau you all ada bag macam ni dah 30 lebih. Kita duduk. 30 liter. 30 lah, 22 dan tu. 30, 30, 40 liter. So ni daripada Deuter lah, my sponsor bagi. So kalau nak boleh dapat discount sikit. Okay. This is the best gear. Liter is very good. So apa kegunaan bag ni? Okay, ni untuk yang macam perjalanan jauh sikit lah. So bila kita dah macam ni kan, macam ni adjust ni. Biasa orang akan tunduk dulu. Orang tunduk, orang ni orang tarik. Kalau kita macam ni kita susah. Okay, sini. So ini apa kegunaan dia? Ini untuk pinggang. Dia pegang. Kadang-kadang kan benda berat, kita beban kat sini sikit. Sini. Assalamualaikum tuan-tuan. Kita hari ni nak hiking di Fraser Hill. Oi, Sekarang saya bersama saya punya idola. Oh ya. Abang Man. Ni idola saya dah ni. Okay. YB, okay. Okey. Okay, boleh? Okey. Boleh? Pagi cuaca pun agak dingin sikit. Dingin, Tapi eh? okey lah untuk semua. Sardin cukup kan untuk 2-3 orang? Cukup. Cukup. Okey, alhamdulillah. Okay. Man, okay Man? Okey. Kita bersama Iron Man kita. Power Man. Mana? Power Power root je sekarang ke? root. Okey. Power root lah. Cuaca alhamdulillah. Banyak kepala lah. Awal lagi kepala kita. Tak, dia nak pergi balai polis. Oh ya ke? Dia nak bagi tahu yang sebab kalau apa-apa ni, polis tahu ada orang guna road sekeliling. Okay, kita bersama coach kita, Bro Jad. Wow. Wow, jom. Ni apa maling kita ni? Maling padu. Kili Selangor. Yang ni dah, yang ni dah masuk Pahang kan? Faham. Ya, kau jadi seat belt tu. Di sini.
Ha? Lesen kan dah tergantung kan kat sini. Aku Selangor. Ha. Kalau nak apply semua tak boleh eh? Tak boleh. Oh. Oh, ikut negeri ya. Negeri. Dia cakap jangan demak orang lain pun dia boleh juga. So contoh kalau kau duduk sini nak turun Tanjung Malim, kena apply pas asing lah. Sebab dia ada hulu Selangor, hulu tengah. Tapi okay, macam kau kan banyak kan? Kau macam ya, kau perlukan maling sini juga ke ataupun macam Kalau aku nak dia pergi kau sini, ambil perlukan kat private? sini lah. Kau mesti kena ada orang yang guide kat sini lah. Sebab law dengan macam tu. Ya kan? Mana tahu dia macam ada bagi yang easy sikit kalau kau nak jadi maling. Kalau malam-malam ni pun kan sini pun memang macam ni. Tapi dia orang tak. Oh, sejuk. Salah aku naik sini dengan motor. Hari ni berjalan. Ui, best. Cuk. Dah rusuk depan. Okay, kita bersama Bro Azmi. Ya, Okay. Semangat Yes. Okay. Kita set jalan. Bro Azizul. Let's go. Semalam hujan lebat. Hari ni cerah. Rezeki betul. Kena wayang sikit. Wayang. Wayang. iPhone baru guys. Kita. Atas ni guys. Ayo. Nice dia. Boleh tahan berapa lama? Bateri 5 jam ke tak silap aku. Tapi ni ada 2 jam ni. Memori aku nak full lah. Selalu orang bawa spare. Oh ni bateri. Tak ada ni. Yang tak bawa. Saving sikit eh. Aku buat 4K, kalau buat 8K lagi cepat habis. Kat sini dah semput, apa cerita? So esok kita lari kat sini kan? Di sini ya. Licin ni. Tu tadi aku lalu bawah licin tu. Ui. Kita rakam jap. Tak ada grip. Lepas kita orang kita jalan. Tapi dia kena slow mo kan. Tak kau ada. Semua tak apa kita boleh buat. Sekejap. Bagus sikit. Semput guys. Tak start lagi pun aku dah semput dah. Saya dah tua kan. Stop, okey. Okey. Okey eh. Oh, Lagi kita turun balik. Yes. Kita naik first checkpoint dulu. Jadi kita turun balik. oh Bro Syahir.
Okay, nak ambil gambar hitam tadi. Kau apa kau tahu tadi? Pukul 7.30. 7.30. Dari rumah pukul 5. Oh. Ni tu abu. How overgrown is it? Wow. Dia tutup terus. Panjang. Kau punya kamera boleh nampak tu saja. Nampak? Pusing. 360. Tapi aku 4K je mak bateri. Okey. Ada 2 jam ni lagi. Okeylah 4K pun. Ha, 8K cepat sangat habis. Ni pokok. Christmas. Tuan, okey. Okey eh. Jauh lagi kita punya track? Jauh. Oh jauh lagi. Oh, tak start lagi ni. Baru manis-manis ni. Ini baru lagi warm up. Warm up memang start memang climb ni. Okay, first. Okay. Esok. Wah, nanti. Dia nak kecil dia naik. Action sikit, action. Alamak, habislah Abang Faizul kita. Sikit lagi, fighting. Ada lah tempat. Tempat? Bernyanyi je ada. Sekejap aku nak tempat. Tempat menyanyi tu ada? Ada dia orang organisasi. Yes. Dia semalam. Tak tinggal kau. Tak lah. Macam macam balik-balik macam aku nak pergi sekarang, aku nak gerak sekarang. Apa? Jangan tinggal saya, jangan tinggal saya. Oh, dia tu? Aku takut ada tinggal saya. Jangan. Ada depan ni. Tu strawberry. Oh, dekat-dekat je lah. Besok pergi je lah sini. Kita jauh lah. Okay, kita tinggal sini dulu ambil gambar. Kenapa view dekat ni? Cantik. Ambil gambar cepat. Gerak balik nafas korang. Kita ke segmen dia? Luar sejuk kan? Buka baju lah. Okay, kita dah sampai Pine Tree Trail. Kita ambil gambar je. Hari terjun Jeriau. Ada korang nak mandi kat sini? Kilo. Sejuk tu. Encik ke? Dia main hijau je lah. Kilo ke. Biar ni lah. Tengok sebelum tu okey je. Tahu kot. Tak tahu lah dia. Dia meeting pagi tu katanya. Tak boleh ini lah. Dia tahu tak kita ada option yang ni. Plan B ni. Dia punya jalan ni tak boleh. Oh, tunggu lah. Aku nak panjat. Tangga rumah dia kat atas ni susah. Kecil ni. Bawa dua, lepas tu dia laju.
Ingat ais Jesti lah. Ha. Kau tengok saya lagi. Dia duduk rumah sekali lah. Aku bersyukur tak berasa track yang sebenar. Aku pakai mental lagi. Tak ni mini tahan hari tu pun mental teruk. Baru mini tahan. Baru mini tau. Baru mini. Belum real tahan ni. Tapi tahan tu kalau orang panjat kira achievement besar lah untuk gigi hiking kan. Untuk kita beginner pun naik mini tahan tu kira power lah. Kira berjaya lah. At least unlock lah. Ha. So, Motor. Agaknya kalau membesar dah ni kira awak pun tak naik kot. tak ada minyak lah, tak ada ni lah. Kering je sentiasa. Nak ada je banglo macam ni. Bangelo. Banglo. Camping forest here. Mengusung lelaki. So dan perempuan tengah. So that's the purpose lah. Nak dapatkan seorang anak lagi. Lelaki lagi. So I keep on trying until 8. This one dah tengok. This one is tanya faham. Faham. Kalau panjang sikit. Kau nampak tak muka semua dah macam. Mana? Oh ni stand up hang. Tak nampak pun. Toilet, last call. Tak apa nak pergi. Macam best lah toilet dia tu. Taksih. Ha. Asal ni confirm lawas ni. Ha. Masuk lah kita. Cepat keluar. Ni camping lah. Tengok camping lah. This is what I meant lah. Dorang macam ni lah. Dia nunggu dia kan camping. Morning, sir. Morning. Hello. Hai, boleh. Senang saja kan? Ni memang tapak camping ke? Tapak. Kat sini ada bawah suasana buat dia. Ada sungai tepi tak ada. Ada tepi tu ada toilet semua siap. UV. Aku apa pun tak ikut juga lah. Okey, kalau tak ikut back. Buat semua tekarin dia. Kira dia orang tadi. Masalahnya dia simpan apa? Oh, ada sekolah kat atas ni Lalu ada anak-anak kat sini. Atas sekolah kat mana? Orang sini. Oh, Azli pakai Mazda Main. Siapa punya alarm tu? Serius?
Siapa punya alarm tu kan? Kita tahu siapa datang lambat selalu buat office. Kita balik. Kalau sekolah lagi dia akan tunjuk elevation lah. Berak ni, sejuk-sejuk pun dulu. Macam ni lah. Ni baru betul. Dia ingat panjat tempat sejuk tak perlu. Meja. Okey ke Sat? Atau nak kena beli baru? Ya okey, boleh pakai buat raya ni. Oh ya. Okey. Oh, banyak orang kasut baru kan ni. Aku esok nak hiking ni tahan esok baru gila rasa. Oh. Kasut ni lah tahan tu. Okey lah. Dia tuan kata yang ni yang paling Bukan, okey. ni pergi. Ni tahan. Okey. Ya. Oh, memang best lah. Grip lah. Ibu dari kaki pun tak sakit. Dia lembut ke depan. Daripada dia terror jadi pro tu. Dia gantung yang tu. Cari Salomon lah. Salomon mahal. Masuk raya Salomon. Ya, kita dah masuk Selangor, geng. Pada Selangor. Selangor je, sampai Selangor. Sampai Selangor. I macam wow. Mesti dah sebab waktu tu I dengan another cina. Macam aku buy tu kat genting kan. Ah, Jumpa bangunan-bangunan macam ni kan. gila besar ni. Siapa nak lepak malam ni? Boleh lah. Karaoke kat sini kan? Tourist ya. Ini confirm rumah kerabat kat ni. Kerabat ni. Orang biasa mana boleh ada rumah kat sini. Lepas dia pergi mana-mana kan? Walaupun gula batu di. Oh, ada gula buat dia rasa. Ni nak jual ni. Hidup dia punya tu. Exhaust fan dia hidup. Hidup ada orang lah. Nampak pun hidup. Kau je nampak. Psycho gila. Oh, ini lagi best. Ada chimney ke? Bodoh, orang putih. Aku tak salah aku ada satu cerita hantu orang Melayu bakung kat atas ni. Kat bandu atas. Cerita ni kot aku rasa. Okey, ambil gambar. Okey. Kita dah sampai dekat pintu masuk Pine Tree Trail. We will come back. We will come back. Mana ni? Oh, jantan-jantan belakang ni. Dah ya? Okey. Aduh, dia nak masuk Instagram. Jangan dah. Kawin tak ada sosial media ni tak kerti lah apa tu. Kalau ada demo confirm engagement kahwin naik. Oh. Memang tak. Babi kita duduk sini. Hui, malu siapa lah kat ni. Ini kalau konvok-konvok buat rumah anak yatim pun okey. Lapar kalau sikit lah. Sadin ada, sadin. Kembaran. Tu sadin ada belakang tu. Boleh sikit seorang. Memang dah sadin kat belakang. Secolit. Memang dah sadin kat belakang kau dah tahu. Macam aku pernah lalu. Pernah lalu kan? Okey, kita dah sampai Allen Waters, Fraser Hill. Oh, cantik. I try to not drink so much in the morning. Just drink a bit. Minum banyak lagi Lagi rasa dia sepatutnya masa dah kita dah tak naik tu baru minum air. Macam kalau kita lari kan. Jangan minum air masa nak start tu.
Bila peluh dah keluar baru minum. Sebab otak nak kencing nanti. Betul. This one is this one. This one ni mancing apa tu? Then you adjust. You tighten. Boleh masuk ni, boleh kan? Tighten lah. You adjust near comfort. You hold. Dia punya kawan tu putih tu, nampak? Mana? Gedik-gedik tu. Oh ni Allah. Itu depan kau ya? Laju sikit, laju sikit. Laju sikit. Okey, satu bertuah jangan dapat sini. Bagi. Malam ni kita buat satu. Aku ambil satu. Tak ada orang, tak ada predator. Banyak okey. Orang KL. Tak pernah tengok itik pada depan. Man, tak apa aku sepak je ni. Berak mata. Sekejap penuh kat garaj. Itu lain cerita. Ya, kita dah masuk trail. Let's go, let's go. Oi. Oh, dah ada orang. Maga trail. Abu, oh ada dua, Abu Suradi. Yang besar ni bukan yang tadi masa. Yalah, kita turun bawah. Oh. Kita pada atas. Oh, dia turun dekat Abu tadi ya? Oh, Ni Abu tu. tadi. Orang dari sana tadi. Oh, dia balik. I see. Ya, kita tahu, kita tahu. Yang step tadi tu. Ini ke mana kau ni? Yang turun ke bawah juga. Oh, bawah. Boleh masuk kan? Ini akan terus, ini turun margin ni, dia akan turun sampai dekat guard house pada awak naik tadi. Oh, Main guard house bawah. Ni, Mek. Dapat. Oh, guard house yang Guard house bawah sekali. Masa pos tu. Ya, tu dia dekat bawah. Bawah. kita orang meja je. Walk in je. Kita mau ini kan. Tak ada siapa pun ada apa. Geli-geli ya. Dia naik daripada mana tadi bawah? Cukup. Kita tunggu semua dulu. Naik tadi. Tunggu semua lah kan, alang-alang. Kan kita pergi pine tree turun ni. Masuk. Before kat trail di depan sebelah kiri. Ambil gambar je. Tapi dia tutup. Kan dia tutup. Pine tree tutup. Kita yang mana nanti? Abu. Kita masuk Abu atau masuk Magel. Magel? Sebut tu. Magel. Magel. Banyak ogel
Okey, semua dah. Sekali lagi. Risau kita. Kita masuk soal D. Okey, soal D senang. Batu je. Masuk baru lagi kan? Emang pendek lah. Tak panjang. Siapa yang cakap? Ambil gambar lah. Ya, kau tak nak ambil gambar ke? Cepatlah Sudi. Balik kurang ni. Boleh start buat dah. Sila. Masuk. Jemput. Okay, kita start dengan trail Abu Suradi dulu. Okay, Mana? Okay. Pernah tak macam abang ni. Naik datuk lah. Tengah tutup lah sekarang. Pergi 9 tak tutup lagi. Bukan itu kita dah tutup. Okay lah, rasa sikit lah masuk hutan. Okay lah. Daripada tak masuk hutan lah tu. Api sini. Api ke depan. Take 5. Weh, serius lah. Cantik lah trail ni. Panggil tu. Puluk. Oh, dia ke situ pula. Hai korang. Licin. Ya.
Cantik pula step dia. Lah, sampai dah ke? Nanti dia jual foto. Ah, jual. Tukang jual foto ni. Jual. RM10, RM10. Itu macam skor gol je. Okey, go. Beli apa express? Okey. Posing yang paling malu sekali kau pernah buat. Syamil. Okay, Azizul, freestyle. Lompat. Betul. Okay, last. Tak ada tinggal lagi? Ya, super last. Aku nampak Apis aku nampak ekor. Ya tu. Ekor habis. Okay. Okay, next three. Naik balik. Kadang-kadang dia. Tapi kena riang tu tak? Oh yes. Betul. The pressure is not betul. Yeah. Poor mother. Oh, you didn't put mother. Okay, next kita akan panjat Himan Trail. Ambil gambar lagi lah. 1 kilometer. Inner trail. Ni tau. Tengok. Okay, jom, let's go. Hey. Fighting. Oh, kita betul-betul lelaki lah. Cuaca cantik. Ni orang setiap komen boleh tak yang ni? Senti paling puas tu.
Beli yang tu ada telah telinga aku ni. Ada telinga, ada apa? Hati panas je. Telinga pun macam dalam sekali dia kena marah. Aku tengok meja je biar sampai tembus. Jawab pun tak guna. Pertama sekali bos dia tu. Kau jawab macam mana pun. Takkan menang. Lagi dia ni dia play-play lagi ni. Jadi aku dia minta lah kau nak play-play lah. Aku janji kau aku buat ni. Dah 2 tahun lebih. Let's go, let's go. Okay guys, train ni memang mencabar. Mencabar, You kena cuba. Good juga. Woo, let's go. Terbaik. Baik. Baik. Okay, meh? Oh, berat. Tak mencabar, tanya demo. Oh, cantik gila. Serius. Ambil gambar kau. Cantik pula. Cantik pula. Posisi. Belakang. Okay, cun. Dah jauh dah, aku kena tinggal. Okay, let's go. Lari. Let's go. Oh, Kejap. Sikap tak ambil gambar apa lagi? One. Mana je? Susah. tu lah meh. Tua-tua ni. Takat tu je lah. Sini. Mi boleh Mi, naik ni. Oh, ada orang tak? Oh, tai. Oh. Hei, wakar dia ni, buka sardin lah. Hari tak naik hari. Oh, tak naik. Dekat sangat. Ambil gambar apa? Oh, kita orang. Cepat. Hey. Okey. Tak susah-susah. Sekejap ah. Okay. Tapi gelap, korang buat dah jalan.
Okey. Tak dapat muka pun. Buat je. Cepat. 1, 2, 3. Gitu. Nampak sorry. Lari. Tak lari ke? Mana? Tak jauh pun. Kaki lah. Tak kilo. Teman. Ui. Tak adventurous mana pun. Bukan lah. Kan. Sebab kaki sini depan tu. Heart rate tak naik. Dia tu mengajuk. Bukan ke? Tu bukan bukan tu. Lepas ni kita panjang. Panjang kan? Panjang. Kau jangan minta. Ini susah cakap. Minit tahan lah. Kita panjang kan? Oh man. Sekarang apa? Dalam bagi imagine. Okay, ambil gambar. Balik pula lagi dia. Saya ni posa jadi semua. Ini lah. Apa cakap kata ni? Perlu kat kau? Oh, perlu. Gila. Kau lari ke apa? Aku kejap lari. Alah, awak ambil gambar ke? Malas. Oh, dia ambil sini. Kita boleh nampak tak kan? Nampak. Ini kau sini sekali. Pusingkan. Kali pandang ni pusingkan macam-macam. Orang je tahu. Harapan dia pula. Tak sebab kalau 0.5 belakang tu kecil. Oh, nak biarlah. Kecil no macam tu. Satu. Apa semua di belakang? Kena zoom 2 kali je. Kita kena bergaduh. Lunch dah. Dah lunch dah. Awal lagi. Kita ada nada berapa kilo ni? Kata 12 jam. Baru. Well, I was fine. We're both fine. But there was one Chinese guy he had. I think it's fine until Maxwell. Yeah, until you get to the Maxwell end, that's where they are. It's okay. This end is okay. They're all right. My pants. They won't get into my pants. Exactly. Shouldn't say that. It's good to be prepared. After this, where are you going? We go for breakfast. You want to go for the month? We did that yesterday. Okay. We did that one in the rain yesterday. Oh,
Okay, enjoy your breakfast. Thank you. Well, it's true. Yeah. Okay, next. Kita naik Bishop Trail. Welcome to Jurassic Park. Ini 4 km. 1.5 je. 1.5. Je. Come on. Ini berapa 4 kilo? Tak ada lah. Ah, kan makin naik ni. Okay lah Azman. Dah. Bukan ketupat di belakang. Dia buat jalan ni. Dah radio depan-depan dah. Dah lepas dah. Radio dah. Siapa? Okay, bring kursi ada. Let's go. Eko. Ikut tunggu YB ah. Regroup Bishop Trail sebelah kiri. Cari kita tak payah minum air. Tak akan keluar. Pinanya tak? Semua dah. Apalah, dia buang darah kotor pun. Ya. Aku dah dapat. Jap. Oh, lah, iyalah. Ingatkan apa? Terbang berlari sikit. Now they're doing stuff that Mama wouldn't normally let them. No, they got activities. It's okay. My son got this MotoGP dia. Ember nak makan kacang lah. Bus lah apa ni? Aja. Oi, macam sedap ya satu. Jemput makan guys. Kacang bakar. Ni. Ya. Aku nak ambilkan stok dalam beg aku ni. Banyak sok ah. Dah sebab dah prepare untuk pig kan. Kalau dia tak ada, bawa je lah. Best lah trip dia. Kira Santai lah. Kalau bawa orang tua,
Syok ah. Rumah pun okey, anak-anak. Anak-anak. Takut kau yang penat nanti. Nak mendukung. Nak mendukung. Ada yang boleh ni ah. Anak yang Kantong kata kiri. Anak aku ni pintu masuk dah suruh aku angkat ni. Buang kakak hang kau. Mana Ci? Video. Suara masuk lah. Aku dah nampak macam ada lubang tu. Muat. Itu yang nak cari jalan flat tu. Ni kau beli kat Jepun ni kat tu? Oh. Lawa. Cantik. Siap ke? Sampai dah. Apa doa angin raja ni. Buang angin semua. Setuju? Okey. 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 Ya. Siapa? Sini mencabar sikit. Dia tunggul. Tunggu.
Yang kalau jatuh tu boleh tadi. Dapur lah. Dah tak ada lagi. Ya. Ayam man. Tak bila. Dia nak pegang sikit saja. Sampai. Ya. 1, 2, 3. One, two, three. Okay. Hui. Apa tu? Apa tu? Apa tu? Panjang gila. Mana? Apa benda? Apa yang panjang? Dia menari kan? Jahil tadi belum masing. Itulah tegur lagi. Siapa yang menari tadi? Bangsat tu ni. Tolak bawah sikit. Topong dia. Ui, besarnya. Topong dia. Taruh tepi. Jap. Mana? Bawa. Sorry kacau. Dah. Clear. Aduh, satu. Kisah ni mata dia power lah. Dia pantang nampak benda berat kat bawah tau. Dia traumatise otak kan. Masalahnya yang sekecil-kecil tu pun dia boleh nampak. Tak kasut orang tu. Kasut orang. Alamak. Entry je. Ada orang mau kita. Ni dalam berapa ratus meter lah. Besar lah. Hendak betul kat sini. Ratus meter. Ui, ni tempat dia ni. Memang sarang dia kat sini. Sini ada tu. Berapa kilo ni? Laju pacak ni. Alamak. Ya. Ui, banyaknya ya Allah. Yang ni banyak lah sini. Tukar nama. Oh, dia tak datang. Kat sini ada satu. Patut bawa
itu tak. Aduh. Sini tak. Jalan tak ni, jalan tak. 1.5 kilo. 1.5 nak harun. Dah. Jauh bagi. 1.5 dalam hutan jauh. 1.5 kali berjalan kaki. Setengah jam ke? Setengah jam. Uyuh. Hai. Ya. Oh, licin lah. Ya. Sana ada roadblock ni. Dia main dah. Tolak dia. Apa jalan sini? Boleh tak? Tak boleh pegang pokok-pokok dah macam tu. Tak boleh pegang. Tak boleh pegang dah. Tu dah semua. Berderet. Ya, ambil kau bang. Tak ada. Tak ada. Semua ni Gambar. Okay, peace. Tak nampak mana Ci. betul. Okey, boleh lah. Angkat je. Licin ya. Aduh. Licin. Chill. Suram. Kasih segi tapak tu dah banyak tanah tu. Oh. Hati-hati. Pelan-pelan. Okey. Steady. Macam tu lah. Jangan melawak. Macam terpacak kita. Betul lah tu. Dia pacak dia tadi tu. Lekat nak bina tanah. Kita dah sampai kat puncak ni. Puncak apa? Puncak belum lagi. Ni tepi je. Dia lagi depan jalan tol. Astagfirullahalazim. Okey. Kita dah nak sampai dah.
Oh, Mr. You steady Mantap. Penat lah. Hei. Penat. Oh. Tak ada sabaran injet. Okay. Okay, beres. Lagi kena dia record je. Buka kasut masing-masing. Ya, ada berapa anak bawa. Dah mendengar bunyi. Ni kereta motor. Hey, alright. Okay, Mr. Yo. Steady, akhirnya. Semua teruk gitu. Rupanya. Alamak, rindu pula nak ride. Hai. Kami kami belakang. Kami Izzat. Abigul. Hafiz. Bawang. I lupa pakai Yoko tu terlalu banyak. Ini sama tak? I tak ada. Kiri. Alhamdulillah sampai.